Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Guys, kali ni dah masuk episod 4 bersama kami lah. Aku dengan Cik Mat dalam rancangan Kau Betul, Aku Pun Betul. Podcast kita punya nama. Hari ni special sikit kita punya setup kali ni sebab macam episod lepas kita ada cakap yang kita nak bawa dua guest yang cerita dia macam ada sangkut-sangkut sikit. Macam tak habis, tak boleh nak habis. Time kita ada lebih kurang dalam sejam kan. Jadi Mat, boleh Mat kita setting macam ni kan? Boleh setting macam ni. Guest kita rasanya ulang balik lah. Guest yang pertama aku nak perkenalkan. Okey, ni biar aku ni. Okey. Kau budak main baju kan, kimak. Ni aku panggil member aku budak main seluar. Seluar sin-sin. Bello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, yang kedua, Lanjut. ini dalam ramai-ramai kita ni ada seorang nama ada pangkat lah, ada pangkat kan. Oh. Pangkat dia dah pergi Mekah lah. Dia tak Pak Datuk, dia tak Pak Datin. Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam nak musabakah. Tak Saya juga. pakai baju Melayu. Baguslah macam Pak Haji sikit kan. Okay, Jan, kita apa topik kita hari ni? Lanjut. Topik hari ni kita nak benda yang tergantung hari tu lah Mat. Okay. Benda yang clash kan. Zaman rumah kubur dengan zaman sebelum rumah kubur, selepas rumah kubur. Maksudnya ada yang duduk rumah kubur, lepas tu keluar pada rumah kubur, duduk rumah lain. Macam tak ikut skrip je. Memang tak ada pun. Tajuk salah aku ni. Tak, boleh je. Ha? Lepas tu nanti baru kita adjust balik. Kau ingat 8 jam? Okey. Okay, Mat. Kita ikut. Ini nanti kau potong kan? Tak apa, aku bantai tak tahu. je. Aku pun tak tahu kita jalan. Kalau okey aku jalan. Potongnya. Jalan je. KG. Engkau punya belo dulu. Nak belo dulu. Kau panggil aku ni untuk apa lagi sekali ni? Cuba kau terangkan. Aku ni ada seminar. Macam-macam ni, busy tau. Aku tak berapa nak panggil kau. Tapi Cik Mat yang suruh panggil kau. Okey. Kita nak sambung apa? Okey Mat. Cikgu lah. Cikgu. Cikgu sekolah teknik lah. Sebab banyak-banyak cerita, kita duk cerita jahat-jahat je. Kena bagi kredit lah dekat cikgu-cikgu. Okey. Cikgu apa yang kau boleh ingat dulu dekat teknik? Tapi rasa benda episod aku cerita baik-baik kan. Tak ada petik jahat-jahat kan. Oh, tak ada. Okay. Tak ada. Kalau kita imbau balik lah. Ni kita masih lagi dalam suasana cerita hal kita punya Sekolah. masa kat sekolah lah kan. Okey, aku macam daripada episod hari tu aku cerita aku kelas kejuruteraan awam kan. Korang semua jentera ada pertanian. So aku je yang terpisah sikit. So aku masuk kelas. Dia kira macam kalau kat sekolah tu kelas budak pandai lah. Habis ke kelas lain ni tak pandai. Kejuruteraan awam. Tak, aku tak cakap. Okey. Aku cakap yang kelas aku ni. Nanti kau potong Jan. Babi. Banyak berjaya dalam dunia ni orang budak buat civil lah. Betul. Itu yang bangunan roboh semua tu. Itu lain. Itu vokey, budak vokey. Oh, dah okey. Kontraktor semua. So aku masuk kejuruteraan awam ni ramai cikgu yang aku ingat. Tapi syarat kepada cikgu kelas aku, Cikgu Atikah. Cikgu Atikah ni antara boleh cakap ke crush. Aku ingat tu. So crush aku dululah. Tapi Comel. tak tahulah dia tahu ke tak kan. Dia kau hantar surat dia dulu. Tak ada. Tapi kalau tiap kali kelas dia je aku tak ngantuk. Dia kalau masuk kelas je cemerlang mata aku. So Cikgu Atika antara cikgu-cikgu yang
banyak membantu aku lah. Cikgu Dia ajar kejuruteraan awam dengan apa tu? Bahasa Lukisan kejuruteraan. Okay. Dia yang buat jambatan roboh tu. Kan, Bukan dia. dia. So dia setakat ni the best lah. Cikgu aku yang aku ingat lah. Dah crush. Ada lagi lah a few cikgu-cikgu. Shout out pada Cikgu Omar. Mountain. Oh, dia lain. Ni Cikgu Omar, Cikgu Kimia. Mountain. Cikgu Kimia. Kau ambil ni. Itu kena. Cikgu Kimia kan? Ajar kimia. Dia ajar kimia kau orang kan? Papa hitam naik turun 2 tingkat macam tu. Lab. Tu orang panggil lab. Oh, Dia kalau dah tengah hari, rambut dia dah serabai. Rambut dia tak banyak. Yang paling aku ingat sebab apa? Ada satu, kan kita belajar kimia kan kita ada buku eksperimen tu kan, buku panjang. buku panjang tu kan. So ada satu hari tu latihan amali tu aku tak buat. Aku seorang je kena duduk kat luar, pegang penutup tong sampah, masuk dalam tong sampah. Omar punya kerja. Omar punya kerja. Tapi tak adalah, kira benda tu mengajar aku lah. Bagus lah. Bukan dia ke cikgu yang baling madamu? Dia juga. Tapi itu biasalah. Biasalah. Time tu je lah kita baran. Lama-lama kita anggap macam funny lah. Seronok lah. Ingat-ingat balik. Lepas tu Cikgu Daud dia tak ajar aku. Tapi Cikgu Daud yang macam mana mistaken, Cikgu Daud ada cikgu sejarah. Tapi dia merangkap warden. Dia Putih-putih tu. Dia tinggi-tinggi. Dia tinggi-tinggi. Dia pakai spek. Kurus. Tak adalah kurus. Dia punya function, dia sangat berfungsi kalau prep petang lah. Kayu dah. Itu gelaran dia lah. So kalau kata Asal bawa kayu. yes, dia akan bawa kayu. Dia memang target budak prep petang merayap pergi kelas lain. Dia cam budak-budak ni. Bila ni? Asrama lah. So kalau dia nampak kau menyelinap je kat tempat dia hambat kau dengan kayu. Tapi memang aku, kalau ikutkan aku punya kelas, tak pakai prep. Aku memang boleh lompat-lompat kelas mana. Kelas dia hujung. Kalau dia blok lain. Boleh lompat-lompat. So kerja dia memang mengejar budak Dia yang lari prep lah. aku tak ingat. Rasanya kelas pertanian dia blok lain. Sebab bawah dia lab. Betul. Dagang? Sekali dengan dagangan elektrik lah. Perdagangan dengan elektrik satu yang belah sana. Yang elektrik punya kelas, elektrik, Dagang. Bawah dagang lab. lepas elektrik terus kau punya bawah ada ni. Dia berdepan. Kita satu blok. Kita blok dengan pejabat bawah. Sivil dengan jentera. Jentera. kat situ. Engkau Ji? Cikgu kau tak belajar tak ingat cikgu langsung? Aku Tak ada terima kasih langsung cikgu. terima kasih. Aku terima kasih dekat Mr. Lau Heng Sun. Lau Heng Sun ni sama kita semua attach dengan dia. Tak juga, aku ada lain. Kau Mat sama kan? Sama kita sama. Lau Heng Cikgu Sun. Said. Bukan Cikgu Said, ada seorang lagi. Cikgu Razak. Said. Razak. SAID. Bukan SYED. SYED ajar Bahasa Melayu. bahasa Melayu. SAID Said. Ji cikgu tu pakai baju petak-petak kan? Ya, baju sendat, baju petak-petak, seluar tak ada tali pinggang. Kan? Seluar tu orang gempak lah. Bergi gempak seluar dia pada seluar belok. Betul? Okey. Seluar sin-sin. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Dia punya Apa itu? keyword dia. Apa itu yang telah kamu buat minggu ini? Apa itu? Cuma 2 soalan. Tapi dengan Cikgu Lau Heng Sun, aku pernah dapat 2.5% dia. Ada test apa benda aku rasa. Daripada 100. Daripada 100, So 2.5%. 2.5% kau punya, kalau Aku 50 rasa- soalan 1.25 lah. Ya, aku rasa aku ni buku NMAT dulu, buku NMAT kita warna pink, warna tebal kan. Tebal kecil. Aku rasa aku pernah kena lempang bukan dengan tangan tau, dengan buku NMAT tu. 10 kali. Ya, Dengan dia lah. dengan dia. Dia lempang orang tak ke? Dia lempang pakai buku, Mat. Oh, tak ada evidence lah. Dia suka cubit, tak silap aku. Tak aku dia suka cubit, Mat kan. Ya betul. Tapi yang itu paling geram Sebab lah. dia cikgu kelas aku.
Oh. itu yang kelas diingat. aku. Form 4 sampai form 5 lah. Tak ingat. Law and Sun. Apa itu? Ada apa itu? Hanya 2.5%. Tu buku Admat tebal tu Sampai kat muka. sampai muka. Bukan cakap biasa kan. Dulu kita kena buku tu benda hayunnya. Oh, dulu tak ada hal lah. Tapi budak-budak kelas kau ada lagi yang masih kau contact ni? Aku Debab aku rasa ada. Sebab Debab ni dia dah macam family dah kan. Sebab dia pun kahwin dengan Ani tu budak kelas Belo. Dan Ani ya? tu aku punya sepupu punya adik Ani pak. budak Kelayun. Kelas pertanian. Dia sekolah rendah dengan aku. Budak Melimau. Tak, masa tu Jan, kau punya cikgu siapa? Cikgu kelas kau tak ingat juga? Aku cikgu kelas okey je, tak ada masalah. Tapi yang aku paling ingat sekali cikgu Tuah Cikgu Tua. dengan cikgu Rizwan. Cikgu tu ngajar elektrik. Kau pertanian. Tahu, tapi aku punya Tak sama. cikgu masa form 3, cikgu aku punya apa ni? Tuition. Aku tuition Pergi tak tuition, ramai. Form 3 tu. Ya, kan, Tuition tak pergi, ramai. Cikgu tu Macam mana cikgu Tuah boleh pergi Kelang pula? dia dengan cikgu Tuah ngam. Oh. Jadi dia pesan dengan aku, awak pergi sekolah tu, awak jumpa cikgu Tuah dulu. Kabel. Tak. kabel. Jumpa, kirim salam. Cakap awak anak murid saya, cakap macam tu. Jadi aku jumpa, carilah orang cikgu nama cikgu Tuah. Jadi cikgu yang mula-mula sambut aku dengan dengan Kabel. bukan kabel. Itu dengan, kabel lah. dengan happy lah dia pasal member dia ajar kan. Dengan happy dia sambut aku tu. Happy day lama tak? Hujan. Dia sambut kau. Tak lama lah. Tak lama. Okey. Tak berat tu je. Tak lama. Happy So lah. kita tahu siapa culprit sebenar. Ni lah dia kan. Dia kabel. Dia tu cikgu disiplin dia. Wah. Tak, dia ketua warden. ketua Ketua, dia. Dia ketua warden kelas asrama. Sebenarnya Cikgu Karim. Oh, Karim yang disiplin. Dia Karim cikgu ni lah apa? GPK Ham. Dia bahagian disiplin. Taiwan murid. Yalah. Boleh jugalah. Aku rasa aku dah ingat lah. Aku rasa form 4 Lau Heng Sun, cikgu kelas. Form 5 Ustaz Musa. Aku rasa. Ustaz Musa Ustaz Musa. Pun warden enggak? Macam mana kau hidup tu? Ustaz Musa tu. Ustaz Musa. Tapi Ustaz Musa yang aku ingat kan, Sahar pernah kena tempeling dengan dia. Masuk rehat ke apa kan. Susun lambat Ustaz Musa. Tu dia berwukuk. Ustaz berwukuk. Memang kena tempeling kat situ. Tapi Dia ada pelik. anak kan? Kat situ Ustaz Musa. Ke anak saudara? Tak perasan. Budak Kelangkau. Tak ada lah. Ada yang tinggi-tinggi. Ustaz Musa Ustaz Musa punya anak buah ke? Ustaz Musa Allah. dia warden. Dia warden. Dia ada anak buah tinggi-tinggi budak Kelangkau. Aku Ya. ingat. Dia dulu satu dorm dengan aku. Ya. Mat, kau Mat? Aku tak ada. Oh, aku Cikgu Rahim lah, aku ingat. Rahim. Cikgu Rahim. Dia pun gaya-gaya macam tu juga. Macam apa? Cikgu Lau tu. Seluar tinggi atas pusat punya. Kadang-kadang dia gelap-gelap kan Dia orang terperangkap zaman 70-an. Saya ingat tu dia terperangkap. Bawah bersama macam badul tu kan. Sampai gitu. Dia dulu kalau aku ingat sekali dia punya rotan dia jariah. Letak jari atas meja. Yang apa? Membaik kayu tu. T square. Bukan T square. Kadang T square lah tak jumpa dah. Pemberi kuning. Semeter pemberi kuning Pemberi tu. kuning. Siapa biasalah, kita orang biasa kena lah. Tapi bila perempuan kena, perempuan berulur lah tangan. Dia nak bagi tak ada yang bagi tangan. Letak kat kepala. Tudung begini bet. Siapa budak perempuan kelas kau tu, Mat? Siapa tu? Panjang ni tu. Ada budak pada Siti seorang. Siti aku Siti. ingat. Siti. Hawa. Budak Kelangkar Hawa. Budak kelas aku. Oh kan. Siti putih-putih kecil-kecil. Tapi dia pandai, dia tak kena yang bagi 2 orang tu. Jadi nak pukul, tak ada perempuan kot. Tak bagi, tunjuk kat kepala, tudung begini bet. Nangis seorang tu. Cikgu Raya jawab apa? BBM. Oh, DBM. Dia punya bahasa pun kalau kau dengar, Bahasa badul. bahasa dia Yalah, anda jangan dia terperangkap. jangan macam-macam. Anda jangan macam-macam. Dia ada anda. Dia macam pelik sikit kan. bahasa dia. Jadi Tu
Seorang je lah. Seorang je lah. Kau Itu ingat. je lah aku ingat. Yang kena sebat perempuan tu lah. Kesian dia. Tapi macam Cikgu Syed Daud pernah mengajar kau? Dia BM. Dia BM, dia kelas aku. Dia kelas aku. Kelas Dah. kau. Syed Daud. Dah tak ingat lah. Saya Daud paling handsome sekali. Aku Dia pakai kalau hari Jumaat dia pakai satu suit dia sampai songkok sampai baju. Oh semua tahu ingat. Dia handsome. Nama dia. Syed Tapi Daud, aku rasa Syed dia Daud. tak ada ajar aku tu. Dia cikgu sejarah. BM. BM tak ada bukan. Aku cikgu perempuan BM. Sejarah kau siapa je? Jentera kita. Azali. Azali. Cikgu Tak Azali. tahu. Itu pun aku puas kena dengan dia juga. Cikgu Azali. Tapi dia ajar straight je. Dia Budak-budak banyak- ni tidur. Cikgu Azali ni dia banyak pakai tu yang zaman dulu ada kertas tu Kata kajang. Kata majong. Majong kan. Ada ke tak ingat? Apa? Oh, ada. Tulis-tulis selak Ya, gitu. Cikgu Azali. Tapi aku ingat satu cikgu fizik. Cikgu Faridah ke Rafidah? Tudung labuh. Fizik. Sebab aku ingat 2 tahun tu Ada. form 4 form 5. Cikgu fizik Aku dengan dia Yelah, mengajar. dia rasanya dia banyak cikgu fizik Aku rasa masa form 4 tu kan, sepanjang tahun form 4 tu aku rasa aku ingat lagi dia menangis. Dia menangis dengan aku. Sebab aku punya buku fizik tu, buku kerja tu dolai je. Aku pakai. Tapi Panjang belajar dolai je Mat. Mat Tapi pas Mat Fizik pas tau. Kau pas eh? Fizik pas. Walaupun dulai. Berdolai. Aku kantoi kimia aku rasa. Kau tiru siapa? SPM? Tak ada, mana ada tiru. Jangan menipu. boleh jawab Toyol ada Toyol. Toyol. Boleh jawab. Ada. Ada kan? Toyol Pas. ada. Lepas kau masuk. Tak ingat. Pas. Aku rasa pas lah. Sebab aku satu je aku fail. Aku rasa aku punya Emet admit. Aku admit dengan kimia aku rasa. Dulu kita punya aggregate macam mana A1, A2 kan? Dia Dia pakai kira aggregate lah. A1, D3 C3 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 sampai C5 C6 tu kredit 6 kredit. Lepas tu P7 P8 7 orang tak nak sebab cangkul kan. cangkul. Admit kalau BM memang tak boleh 7 lah. Kena repeat Julai paper. paper. Okay. Apa tadi je? Tahu tu lah Belo pula dia punya kawan-kawan yang dia rajin jumpa. Ha. Aku korang je lah aku jumpa. Ya. Adalah budak kelas aku ada Azim. Ada jumpa. Yang Aziz berkejaya siapa? lah berkejaya. Oh kalau kau tanya Semua pasal berkejaya berkejaya lah. Daripada kau tanya baik, kau tanya tuan badan dulu. Ya Apa? lah pun Ha. boleh juga kan. Ha. Belo pun bukan Belo buat apa? jalan-jalan juga kan. Aku Sekarang ha. Kalau nak intro lah aku tarik sikit lah. Mana ada nak cerita pasal kejaya? Ha? Tak ada. Tak ada pasal kejaya? Tak ada pasal kejaya. Betul? Kejaya heavy je Mat. Heavy? cuma ke arah mana lah. Maksudnya Daripada sekolah tu. Itulah. Betul. Betul. Tak melekat pun sebenarnya. Dia pun tak ada buat bangunan pun. Okey kalau kau tanya aku lah. Kan? Aku kan Tapi basic ada. kejuruteraan awam. Kejuruteraan ada 2 kelas, awam 1, awam 2. So aku awam 2. Awak mana best? Awam 1 awam 2? Awak mana best? Budak-budak perempuan. Pertanian. Kita tak cerita tu kan. Pertanian memang Aku tengah nak cerita ilmiah ni. Lubuk lah lubuk. Perempuan janganlah cerita. Lubuk. Tapi satu pun tak sangkut. Tak berbalik pada persoalan tadi. Ke mana arah? So, kita kan dah berapa tahun kita tinggalkan sekolah? 30 tahun. 20 30 tahun lah. 29, 28. Okey. Kalau dari grup sivil ni kebanyakan macam budak kelas aku ada yang dah go sampai PhD. Ya, betul. That particular subject lah. Siapa Belo? Brandon Brandon dah PhD. kira profesor. Dah viva. Dia profesor, dia prof. Dia sekarang kat ITM Shah Alam kalau tak salah. Dalam civil. Civil, yes. Oh, yang tu memang terus belajar sampai ke sana. So, Agaknya kalau kita tiba-tiba kita nak sambung belajar, Brandon boleh tolong kita tak? boleh? Tolong apa? Tolong paskan kita. So ramai lah budak-budak kelas aku. Budak-budak kelas aku tu ramai yang menjadi lah orang cakap. So dia orang pergi macam siapa lagi ada lah, mungkin kau tak ingat, macam Syah. Lepas tu kalau perempuan tu yang ke arah civil ni macam Azim Gemuk. Dia bahagian juru ukur. So semua kena lah.
Macam Su pun bahagian technical Su juga. mana? Suryani Suratin. So kelas aku juga. Yang lain-lain yang aku ingat macam Miji ada lain. Miji terus Yang lari tune. Dia jadi polis. Dia SP kat mana lah? Belah Pantai Timur lah kot. Belah Kelantan lah kot. Belah Kelantan lah. Kelantan macam tu lah. Allah ha. Allah lah. So mostly diorang Tapi banyak ke jadi polis bila aku dengar kita punya batch? ada Peter, Siapa lagi? Miji, Arwah ni sajen kan. So, Arwah Sarjan. Setakat tu lah. dua je. Yang jadi military askar siapa? Askar Black aku tak tahu nama ni. Black kelas Cik Mat. Latif. Bukan, ni Black jentera. Ingat lah. Black siapa? Yang kelas aku jadi Ashraf. Ashraf. Black. Pukul ingat. Latif 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 Bergending tu. budak kelas Dia jentera 2 yang jadi askar. Sekarang ni Lieutenant Colonel Latif dengan Dakwin rasa Dakwin tu naik daripada major naik Lieutenant Colonel. Dakwin budak kampung aku. Apa kita boleh minta tolong lah? Jual pistol lah je. Jual pistol. Yang sekarang boleh Supply pakai dekat pistol. buat macam Sauk punya peristiwa tu. Engkau jadi kepala. Tu lah minta Kawan-kawan berjaya apa-apa nak minta tolong ni senang. Gitu lah cerita. Dakwin duduk dia mid-def. Kalau nak jumpa dia kena Kopi A. pergi je dekat Jalan Traverse tu ada satu kedai tu Bismillah. Kedai otai lama dekat depan Jupem tu. Okey. Situ dia makan tengah hari situ. Dia punya nasi biryani dia macam mahbub. Kalau belah sini mahbub, kalau belah KL dia Bismillah. Kedai legend. Dua orang lah. Banyak askar punya tempat situ. Tentera laut. Tentera darat. Tentera darat. Tentera darat. Laut ada laut. Laut tak ada. Udara. Udara. Pilot kan? Pilot. Semua dah terhempas sebenarnya. Tak ada. Pilot tak ada. kapal pun tak banyak. Pilot tak ada. Tak perasan itu yang kita tahulah. Tapi kalau yang aku rasa masuk ke line yang betul ni macam Debab, Demang itu jadi engineer kepada ni lah dia Jentera ke? Dia jentera. Demang apa? Demang Elektrik. elektrik kan? Dia orang ni engineer dekat ni rasanya dekat Honda. Debab memang daripada awal. Orang Melaka biasa banyak kerja Honda je. Napi Honda kan? Napi Honda. Napi Honda. Syau pun jadi kata. Syazwan dengan Syazwan kelas elektrik lah. Syazwan jentera juga. Jadilah. Laji lah. Yang elektrik Daini lah. Daini elektrik. Banyaklah budak-budak kelas aku yang dulu ni jentera masa kita form 5 tu Belo kan. Budak jentera ni tak Cik Mat, kita ada buat kerja satu projek kan Cik Mat. Ada. Superman buat. Superman keluar surat khabar. Kita ada kawan nama Superman tau. Dia buat Lupa go-kart. Dia Buat go-kart. Pakai Keluar enjin surat khabar. EFI kan? Pakai enjin apa. Lepas tu ada seorang lagi Saiful ke apa benda. Seorang budak kelas aku buat mesin padi. Ya. Mesin padi yang boleh buat benda yang cerdik lah. Memang dia orang ni memang Hebat. Hebat. Budak sekolah kita hebat. Mesin padi yang boleh kata sebab apa nak bantu bapak. Aku terbaca lah bapak dia mudahkan benda. Tapi aku punya projek juga gempak. Dia orang semua buat benda macam tu kan. Aku buat stand gitar. Tapi masuk surat khabar Tak ada. Tapi engineering Dia lah. masuk bulletin rumah gubur. Tapi aku ingat yang budak Superman tu keluar surat khabar kan. Dia buat kereta F1 kan. Ya. Bukan. Kita go-kart. Okay. Tak ingat lah Superman. Ada seorang. Ada. Kita panggil dia Superman. Punya kau bayang punya bezanya effort dia orang boleh buat dengan gitar. Aku buat stand gitar. Benda dah ada. Iyalah. Kira-kira kan. Kau tak critical thinking lah time tu kan. Kan kritik. Tapi dia bukan dalam benda tu projek sendiri-sendiri ke atau projek sendiri. kumpulan? Projek sendiri. Oh ya. Tak ingat lah. Jadi benda tu Kau bermekanikal. buat apa Mat? Aku tak ingat. Okey lagi Mat tahu. Kau tanam apa? Aku tahu. Kita orang buat cendawan. Daun. Ya. Cendawan. Kita By group lah, by group. kita individu pijan. Ya ke? Ya, by group. Individu. Kita orang by group. Sekali jalan. Tak ada kot. Aku civil apa dia buat? Apa- Batu apa- simen kot. Aku buat batu-batu. Folio. Tak ada. Ada ke portfolio? Dia Portfolio? projek. Aku ada buat ni kot. Pasu simen.
kot. Oh, ya ke? Aku tak ingat lah. Tak, tapi masa tu projek kita ni kena buat benda yang gempak tau benda tu. Aku rasa aku buat ini kapal terbang. Oh, gempak man. Tapi tak masuk sok kapal. Dia terus ke TV3 terus. Oh. Dia tak Tak, masuk aku rasa pergi Hormuz sekarang. Aku punya design tu. Tapi Make kalau sense, kita, make tapi sense. kalau kita tengok balik Pasal apa kau benda yang kemis. apa benda yang kita hadap ni sama je macam sekarang ni budak ada robotik semua kan. Tapi kalau kita sekarang kita tengok hala tuju kita punya yang education punya pun sama tapi dia expand lebih ni lah. Ada siapa Betul juga cikgu? maksudnya kita duduk Cikgu kat dalam ramai. technical kan. Cikgu ramai? Siapa? Cikgu ramai. Budak kelas aku pun ramai cikgu. Cikgu teknik. Cikgu sekolah. Cikgu teknik ada Syukur. Syukur. Syukur Syahim. Suku. Syukur. Nah, dia cikgu teknik. Ajar teknik kan sebab sekolah. Dia ajar civil lah kot. Oh syukur. Syukur. Oh. Rasa aku di KV lah. Qualification. Kalau vocational lah kot. Kurang KV lah. lah. Saha doktor. Sahab Siang. Sahab pertanian. Sabusnya. Kampus ya. Aku selalu tidur rumah dia. Saha gila. Rumah dia dekat peniaga mana, Ji? berjaya. Kontraktor. Kontraktor. Shout out to Saha gila. Dia duduk Belo mana? ada banyak duit untuk kau. Saha gila jangan main. Dia walaupun budak jentera, dia punya survival aku je tahu. Hustle. Dia Hustle dia. Dia hustler. Macam mana dia bergerak tu kan. Hustle. Tough lah. Crazy Mat, crazy. Mat nak panggil dia Mat nanti Kena panggil Saha, kena panggil Saha. Kita panggil Ada duit banyak. Nak panggil dia. Tapi kan mak dia baru meninggal je. Ha. Tak apalah, kita find Nanti- right time, right time. kita panggil dia. Aku nak letak ada 2 ekor tu. Dia dengan ni Ayalah dengan Azam. Dengan rumble dia 2 ekor. Tapi Saha gila aku punya best friend lah. Daripada Dia boleh kena ada. dia duduk serumah dengan Dia aku. serumah. Betul. Macam aku cerita dari episod hari tu, aku temankan dia pergi lepak kat Kau pernah Ocean. duduk rumah kubur juga kan? Asalnya kau duduk rumah kubur kan? Kita ni berasal daripada rumah kubur lah. Dan itu asalnya situ, akhirnya pun kat situ Kubur kita juga. kubur juga. Pengakhiran kita di kubur, asal kita di kubur. Deep, very deep. So kebanyakan kau tanya Haji walaupun duduk rumah lain, tapi dia macam dia belongs to rumah kubur. Tapi dia memang duduk rumah kubur. Aku main duduk rumah kubur. Yelah, daripada form 4 kan dia duduk rumah lain, lepas tu dia bawa duduk rumah kubur. Form 4 tak ada rumah kubur lagi. Yelah. Ada. Perempuan bawa ada rumah kubur. So kalau pusing-pusing, kau asal mana? Rumah kubur. Dia ada rumah kubur. Tapi aku tengok episod Haji tadi, betul, Kampungku Sayang. Kampung tu memang cantik. Datang rumah kubur, Itulah kan. memang out. Rumah tu yang buruk. Tapi rumah tu kan memang tersorok. Kita Ujung kena lalu kampung. longgang. Ujung kampung. Siapa owner rumah tu sebenarnya? Tak Tu alamat. Lepas tu kau bayar kat mana? kita bayar. Yelah, Ada bayar kat dia situ. bayar. Ada satu kepala yang kau dalam Bukan aku tahu sebelah rumah sebelah Depan tu. tu. Kita bayar kat situ. Maksudnya ada seorang tukang collect ke? Napi lah. Napi Semua lah. napi penghulu. Napi, Hulu. Yalah napi yang tukang ambil lauk, napi yang bayar sewa. Ambil lauk kita banyak pakai motor. Ya betul ambil juga. Berapa ringgit ingat tu? RM50 lah. RM50. Rumah sewa. Oh tak, rumah sewa. Seorang? Rumah sewa Sim- 130 sebab 13 orang. Soal RM10 lah. Aku rasa bukan tak sampai seorang 100. Ya, 130 sebulan. Kita soal RM10. Itu duit Makan makan. RM50. Makan RM50. Seorang RM50. Tak. Aku tak. Memang RM50. Total sebulan. Aku rasa macam collect seorang sebulan RM10 macam tu agaknya kot untuk makan. Yalah satu hari. Takkanlah RM10 sebulan. Ha. Tapi sekarang ni mana boleh kau nak bayar macam tu? Makan RM10. Tapi tu paling murah lah. Paling murah. Tapi Melaka masa tu murah. Burger kita boleh dapat RM1. RM1 burger. Ya ke? Burger RM1 lah. Bejo 80 sen. Burger RM1. Burger dia celup telur. Betul? Ya, betul. Betul. Celup Burger lah. RM1. Apa ni mi basah RM1 Mie basah. Dekat rumah Mie basah. kedai Kedai sawah tu ada lagi. Kedai Mak Mina. Tu kantin. Kau sentuh kantin Mak Mina. Belakang rumah kubur ada satu jalan ke tepi tu. Dalam situ ada satu kedai mi basah juga. Mi basah. Lagi satu Sedap, aku itu sedap. suka makan dekat depan yang kat depan bukan depan custom. Yang nak pergi Kaikro tu depan Pulapah. Dekat bus stop Bukit Baru yang nak mengalir ke simpang Kaikro tu. Bus stop tu ingat lah bus stop tu. Tak ingat lah. Tak ingat lah. Batu bergendam.
Sedap juga. Tak, kau Bukit Baru. Bukit baru. Betul bukan Bukit Baru. Oh, tapi burger celup aku tinggal. Jangan sebut Mak Mina. Mak Mina punya kantin, mi goreng dia memang legend lah. Itu sedap. Mi goreng legend dengan toge. Walaupun aku tak makan toge time tu. Oh, shout out tu Mak Mina. Walaupun tak tahu lah. Berapa posen Gerak betul dong shout out. Haji lah tadi. Tak ingat lah 80 sen ke 50 sen. Ada sponsor kita Mat. Ada. Shout out Mak Mina. Kantin Mak Mina. Ada satu lagi kalau mi dekat depan mi kebun depan sekolah tu kan ada satu lagi kedai. Seberang. Warung-warung tu. Warung apa? Warung tepi kat Selekon nak sampai ke masjid tu. Yang tu kedai mangah. Kedai Kedai mangah. Nasi lemak dia sedap. Malam kan? Malam. Yelah kau dah petik itu kan. Haji sorokkan kat sana. Kedai tu malam banyak orang tengok TV kat situ. Ya Yelah Tapi cerita pasal makan kat Melaka ni, aku ni rajin ikut baba balik juga dulu. Sebab aku pergi makan dulu yang sekarang orang panggil mi racun kan. Mi bodoh. Mi bodoh. Kan mi bodoh tepi dia. Ni sekarang ni mi racun yang dekat tu bihun sup je, bihun sup. Sekarang ni tengah famous ni. Sekarang ni orang panggil mi racun. Kat mana? Dulu kedai tu kecil je dekat tepi tengkira. Mi bodoh depan ni sikit, dia depan sikit, dia betul-betul dekat sebelah masjid. Masjid Tengkira. Dia terkira. Dekat-dekat mi bodoh lah. Baba yang Bawa. baba yang bawa aku pada kedai kecil. Sekarang ni kedai dia dah besar. Ada popiah. Kedai tu kau rasa kau orang balik Melaka kau kena pergi makan situ. Aku dah bawa family aku dah makan situ. Ada lagi ya? Bini aku suka. Makan dia bihun sup tu. Dia panggil sekarang ni panggil mi racun lah. Lepas tu dia ada hati ayam. Nama makan tak dengan agak popiah. juga cun. Mi bodoh pagi. Oh, kita dah masuk segmen makan Tak juga maksudnya. So, aku lapar ni. Nak makan ni. Lapar. Oh, sebab makan juga. Kalau dulu kita zaman tu paling grand lepak mana? Fajar. Tunggu Fajar. Mahkota Parade. Mahkota Parade. Betul lah. Dekat Mahkota Parade, tak tahulah kalau korang biasa pergi. Time tu lah, sekarang aku tak tahulah. Dekat food court, Tahu nasi ayam. nasi ayam. Oh, nasi ayam food court kat Mahkota Parade. Lain Cina kan? Betul. Cina tapi halal lah. Syarat tu nasi ayam Mahkota Parade. Tak tahu ada lagi ke Cina tak? ke Melayu? Tak nak Tak ada Muslim. Cina Muslim. Apa aku dah ingat Mat. Time tu pula baru tahun ni lah dia sebut pasal halal haram Cina punya Dulu ke tak tak. ada. Dulu bantai je. Tak, itu memang boleh makan. Sebab dia food dekat court. food court. Tapi dia punya nasi ayam lain tu. Kicap dia. Lapar syut. Nasi ayam. Kan nasi ayam mata Lepas tu bawa ada chicken hearts Hearts. Itu tak apalah itu. Itu tak mampu lah dulu. Mampu, biasa tapi nasi ayam tu sebelum pergi tengok wayang nasi ayam. Dengan kalau cakap pasal food court, kita ada hot plate tu apa? Claypot. Sizzling. Yimi. Tapi time tu mahal. Time tu tak pergi kot. Tak mampu. Tapi nasi ayam je lah. Tapi kat Mahkota kita boleh cari CD, cari kaset kan kat Mahkota juga. Yalah. Cari kaset. Dekat Mahkota Parade ni lah. Jumpa Night. Abang An tu yang gitu. Aku pernah cerita pasal Abang An tu kan. Abang An, abang kawan Ayun tu, abang angkat Ayun tu. Dia kerja dekat Speedy situ lah. Sebelahnya dekat McDonald. Itu yang jibam dengan Syau tuan semua kerja malam DMP di Mahkota Parade. Kedai Speedy. Kita orang lepak situ main gitar. Budak-budak skin pun banyak lepak situ dulu. Betul. Aman dengan ni semua. Dulu kalau pada rumah, kau nak pergi Mahkota kena 2 bas lah. Pergi bus stand dulu kan. Satu bas je. Daripada bus stand jalan kaki. Lalu kampung Jawa tu semua. Tak ada lah. Kita jalan kaki lah pergi Mahkota Parade. Siang tak pernah belok. Siang Kita naik bas sampai bus stand. Aku naik bus sampai bus Lepas tu jalan stand. kaki. Tu jalan kaki. Dia naik bus daripada Bukit Piatu sampai bus stand. Lalu Daripada pergi bus sini. stand lalu pergi bus stand, bus express tu seberang sana. Naik jabatan. Melintas pergi KT. KT, KT lah. 11 KT lalu kampung Jawa tu semua. Potong. Baru potong. Itu laluan dia. Tak lalu Pizza Hut lah. Yes. Tak lalu Pizza Hut, lalu Tak lalu Pizza Hut, kau potong sana. Potong kampung Jawa. Jambatan tu je. Kira daripada Bukit Piatu naik Paikan sampai bus stand. Sampai bus stand. Lepas tu jalan kaki. Kau tak ada duit ke apa dulu? Padahal boleh naik bas berapa sen je pergi Mahkota. Aku rasa masa Ramai-ramai. aku jarang minta dapat duit daripada mak bapak aku dulu. Lepas tu kau curi. Aku adalah Ada mak ayam. murah rezeki lah. Ada jarang. Ya ke? Jarang ni. Ada Ada apa? sumber lain. So, Pendapatan lain. Sumber pendapatan lain. Yelah, semua pendapatan lain. Dia tolong ambilkan. Ada banyak. Dia tepi. Hanya ada duit tepi.
Sebab Mana mak ada aku duit sebab berat katanya dulu. aku teringat sebab mak aku tanya, kau Dia belanja macam tak cukup ada ke? cukup. Hmm. Cukup. Melainkan kalau aku balik je. Hmm. Adalah dapat. Tapi macam mana McDonald boleh ambil budak sekolah dulu kerja? Dulu boleh lagi part time. Boleh Ya. Boleh. Yang kerja siapa lagi? Belum? Jibam dengan Jibam dengan Syah je. Dengan Daini. Aku ingat. Dia orang balik kerja kan. Oh. Balik Betul ke kerja, tidak bawa burger tu? Betul. Kan dia ada hantar kadang. Bawa lebih kita balik. lepak dekat rumah Yelah. Milah. Masa dia orang kerja tu, kita lepak rumah Milah. Hmm. So jadi dia orang balik. Oh, dah balik. Bawa dia punya fries kan apa benda. Bau kot dia orang. Bau dia orang. Ada orang bawa daging tu kan. Tu kesian tu tengok Bawa Jibam. McDonald. Dia rajin Ha. Tapi gaji-gajian dia sebab geng-geng abaan tu kat sana kot. Dia lepak sana Dia pun lah. hustler juga. Jibam hustler. Dia daripada sekolah. Macam tu. Hustler. Dia budak KRU kot. Mestilah hustler. Dia seorang. Dia orang semua scene semua main ni dia memang KRU. Krumania. Romania. KRU dia pergi konsert semua. Dia Diki, KRU. KRU. Diki siap pakai baju nombor dia tu. Dulu ada baju Diki. Diki rajin tu pakai baju nombor dia tu. Aku ingat Diki tu macam AC Mizal lah muka dia. Ya. Kan? Ini. Tapi hari ni kita ada bel. Sebenarnya mengenang Diki, Pijan pakai seluar Diki. Tadi Tadi minggu lepas. Lepas. Tadi siang. Aduh. Syok. So, Banyak lagi soalan Mat? Tu dah, tapi cuma kalau cakap bab makan, waktu kau duduk form 4 rumah seorang kau masak ke? makan kedai aku. Banyak duit lah. Ha? Banyak duit. Aku tahu Belo dah sama mula kan. Alhamdulillah selamat. Tak apalah kau duduk luar je. Aku makan Tapi rumah kau tak ada makan aku pergi tu. aku tak ada makan. Aku kalau mula-mula dulu, mak aku tu kalau aku rasa sebulan 2 bulan pertama yang masa aku belum bercampur sangat dengan ni kan. Berduit Aku juga makan juga kat rumah aku masak. Makan Malam luar. dengan sepupu aku masak. Ya. Tak ada masak jarang lah. Lepas tu alah makan RM1 lebih aku rasa. Dulu Makan kan. ni Malam-malam makan RM5. burger. Makan Tak burger juga. RM1. Yelah tapi RM1 pun kalau sebulan dah RM30. Aku Banyak. menumpang makan rumah makcik sebelah, rumah nenek sebelah. Tapi time tu harga student rate lah. Kan kalau pergi mana. Ibu abanan pun bawa berapa sen. Kau bayar tak? 3 sen. 3 sen. Kau minum air tebu Cawan. kau bayar tak dulu? Tak ingat. Cawan Cawan. 3 sen. 3 sen. sen. Plastik Bayar. 5 sen. Kau rasa Belo tak bayar minum? Bayar. Aku dengan Abanan bayar. Penipu. Abanan. Ya. Dia brother lah. Tapi memang RM1.3. Mi basah RM1.3. Ada nak tengok sen tu Ada. RM1.3 aku rasa. Memang aku ingat lah RM1.3. Burger RM1. Burger celup. Celup telur. Mesti celup telur. Mana ada kat sini dapat. Tak main balut, dia celup je. Dia celup. Dia celup. Celup telur. Lepas tu selain pada Mahkota, Orang kita perit Fajar. 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 Aku Ocean. Fajar. Fajar aku waktu Kita aku duduk kat form bawah 3. Ocean. Ocean. Ocean Lepas tu pas sebelum Lepas- Fajar. Nasi- Lepas tu nasi Ocean. dorong tepi tu. Fajar tu kalau main snooker lah. Suka dengan main game. Main game tu Daytona. Lepas tu baru buka satu lagi yang dekat Bukit Baru tu, Bukit depan Bukit Buang tu apa nama? Ada satu lagi mall. Jasko. Depan Jasko tu ada. Jaya Jesco tu tak ada kot. Jauh sangat. Jauh sangat. Depan Melaka ada jauh. Mall lah benda Melaka Mall nama Hang Tuah Mall lah benda. Itu dah kemudian Pijan. Dia 3 je yang kita dulu. Mahkota Parade MP kita panggil MP. Fajar. MP Fajar Ocean. Ocean pun kan nasi lemak nasi ayam tu. Ayam tu. Tak sedap pun. Melepek kat tepi tu je. Ada telefon tepi tu. Ah. Untuk telefon. Tak pun tempat studio lah. Studio bangunan Haji Said tu. Sampai jalan-jalan malam sampai pergi taxi stand tu kan. Ya. Saya buat apa? Pondan. Lapoya. Kan? Ada kedai nama Lapoya. Aku Ni kalau aku sebut Lapoya, kalau siapa tengok kena tahu-tahu lah panggil Lapoya. aku rasa macam aku dah termis lah benda tu. Aku tak ada Lapoya ke kedai apa. Kau balik terus naik motor kau dari rumah. Tak singgah. Mana naik motor? Dah malam mana ada bas? Masih kecil tu. Kau dah naik bas. Kecil. Tapi sekarang taxi stand tu ada lagi Ada lagi tak?
Tak ada Taxi dah. So, mana ada orang pakai taxi dah? Ada taxi ada. lapak dia tu lagi tak silap aku. Sebab bus express dekat situ. Kau balik Kelang lalu situ ambil jalan. Kiranya kau Ocean tak. belakang tu by express. Okey, kau pergi kalau balik yang belah-belah KL ni akan pergi bus stand express Bus kan. stand tu, Express. Kau takkan kena pau dengan boy lah. Takkan. Tak juga, kadang turun bas kan memang dia berhenti. Bayi kan naik memang tunggu Bayi situ. akan turun kat bus stand Tuan Ali. So kalau zaman tu 97 tu budak-budak asrama kalau nak balik kampung memang kena Kena pau. power dengan boy. Kena lah. Aku ingat Shout out to boy. Tak tahu lah kalau dia Dia budak kawan mountain kan. dia dengan motor dia kecil je. Lagi kecil dia aku. tangan masuk dalam baju. Betul. Tangan masuk dalam baju je. Mula-mula tu aku takut kalau nampak dia lari babe. Kecil. Kecil je. Aku pernah lah nak kena pau tapi aku diselamatkan oleh Ami skinhead lah. Aku tak rasa yang budak-budak Melaka kena pau dengan dia lah. Aku Budak rasa asrama banyak ramai budak kena. luar yang Kan kena dia pau dia tengok budak ni pergi balik bas mana. Biasa kan naik SKA tu kan nak balik mall. So dia ingat kau budak Johor. Lepas tu kalau kau pakai baju kemeja keluar asrama tu memang kena lah. Tapi aku yang setahu yang aku selalu balik juga dengan budak-budak balik Malimau, balik Sekam semua kan. Tak ada pula kena. Timing. Tapi kau pakai baju biasa kot Ji. Kau dah duduk luar. Biasa. Tak ada lah kena Sama kot. pakai Baju asrama. Baju asrama kena lah. Baju hijau. Baju biru. Biru. Itu lah si boy. Mesti kena pau. Lepas aku dah habis sekolah tu, depan yang Hantu Mall, member aku dia buka kedai depan tu. Time tu umur dah dekat 20 lebih lah. Aku nampak si boy ni. Oh kau kenal lagi? Aku kenal. Memang aku takut dengan dia dulu kan. Tapi bila dah terror sikit tu kan. Tengah makan aku nampak dia memang kaki pau lagi lah. Aku panggil dia. Aku tolak kepala. Kau ingat aku lagi tak? Mana dia ingat kan. Time tu ramai pula tu. Sepak sikit je lah kan. Sial kau dia. Tengok abang, tak ingat abang. Dulu kita panggil dia abang. Sekarang bila dah ramai kan. Kau rasa bukan sekolah kita je yang Semua kena, ramai kena. Dia dengar dia ada seorang lagi kaki tempang. Aku tak tahu nama dia. Dia kaki dia seret-seret. Yelah tahu. Isap-isap juga. Tahu juga. Sama budak pau juga. Tapi dia orang dua-dua budak kampung Betul. Cuma yang aku ingat zaman tu dekat bus stand tu memang selalu geng-geng askar Sabah. Budak askar. Budak askar. Pernah sekali boy lah ni, geng-geng dia orang budak bus stand ni. Aku rasa tersalah kot. Tercekup budak askar. Kalau dia turun satu truk. Geng-geng. Tapi masa tu askar banyak budak Sabahan lah. Semua jenis minum punya, mabuk dulu. Aku rasa lah. Gaduh lah kat situ. Masa tu aku lepak dekat Ocean lah, tepi tengok. Dia dah memang tu budak motor pun ada budak terendak. Budak askar. Waktu main motor ada budak askar. Bus stand Tapi nak kacau kau, budak-budak zaman kau dulu skinhead dulu nak lepak ramai-ramai, takut orang tengok. Dengan ini pakai baju ni pakai baju ni. Kan? Takut orang. Aku rasa yang token nasi ayam tu mesti makin hamun hari-hari. Sial ni budak ni duduk depan kedai aku. Keluar pun memang masa tu pun dah kita orang pun dah berbut nak kedai. Dress up, jacket jeans, semua. Masa tu tak perasan benda tu ada ni kan. Tapi sekarang ni baru tengok pula. Awal juga belok kan Melaka masa tu. Scene tu awal. Best dia spread dia tu cepat lah. Cuma budak-budak luar akan naik motor lah. Aku rasa budak-budak teknik ni kena naik bas. Dah pakai boot, naik bas. Yang lain tu budak kepala 8 semua dah naik motor. Diorang tak naik bas. Kan? Cuma tunggu depan rumah sakan lah, bus stop. Betul. Semua duduk belungkuk situ. Dengan jaket-jaket. Tak, kan aku cakap. Masa tu kan aku duduk dengan Sahar dekat rumah. Dia ada bangku batu kan belok kan. Aku dengan Sahar dah siap-siap pakai jaket. Buayan ke? Buayan kan dekat rumah sakan dia punya. Tu belakang Buayan bukan dekat ni, dekat bangku batu. Punya rambut tu. Bangku batu dia jual buah. Bangku batu yang tepi sini ni depan ni tempat gunting rambut. Depan bilik dia tu. Depan tu kan ada bangku batu. Batu yang berlubang tu. Tak ingat. Batu school gila ni. Kita akan tunggu bah kat situ. So aku Sahar kau sekali lah Bang. Lepas tu geng rumah aku pun ni Napi, Ikrami, Belakang.
Jalan kaki dengan baju petak-petak. Gerunggir. Gerunggir. So geng-geng crush lah. TZM. TZM pun dah crush lah. Oh yelah betul. TZM ada lagi KL lah? Duduk KL Tahu lah? Tak tahu. TZM. Ada dalam grup tu. Kenapa budak Kubo tak naik bus stop kat depan dekat rumah dia orang? Asal nak jalan kaki ke sekolah? Ada depan situ ada. Mana ada? Tak ada. Mana? Tak ada ke? Tak ada. Kalau simpang tu. Rumah depan sekolah. Ekor sempit situ. Rumah budak perempuan. Rumah budak perempuan. Ha. Mana ada bus stop situ? Tak ada. Bus stop semua depan rumah kita. Dekat sekolah. Bus stop depan rumah aku. Jauh kan? Dia jalan kaki. Berpeluh lah. Dengan baju petak-petak kali lain-lain lah. Gempak sial. Cembere. Crazy. Cumanya bila dia dah geranjir, Gerunggir mat. lepas tu sikit sampai. Sikit Lepas tu dah sampai. dalam satu bas. Satu bus. Boleh je duduk Tak malu sekali. kan lu naik bas? Tak ada. Waktu pakai macam tu naik bas? Tak ada lah. Rasa best lah. Tak nazi lah. Rasa best. Rasa best. Sekini Macam nasi sekarang naik ni bus. aku pun asrama pun dia suka je pakai ni. Cakap kalau keluar daripada ni, pakailah. Dah keluar daripada asrama pakai. Tapi Dia nak pakai, dia pakai malas, lah. Dia pakai je. Mm-mm. Dah tak kisah dah. Dah tak ada macam dulu. Aku ni poser lah apa lah. Sekarang dah tak ada lah. Tapi kita punya rumah sewa tu, tak kira lah rumah dulu, rumah Mila ke rumah Boncet ke rumah Kubo. Ada kawan-kawan asrama sekolah teknik Bukit Katil Datang. tinggal ke situ juga. Betul. Ada bercampur. Aku tak tahu macam mana boleh datang. Aib. Ha? Aib kot. Kan daripada Bukit Katil. Ada. Aib kan daripada Bukit Katil. Diorang datang melepak. Kita jadi tempat berkumpul. Waktu kau lepak ocean lama-lama buat apa eh? Melangot lah. Melangot. Lepas jamming lepas situ. Jamming. Banyak semata-mata nak berkumpul je. Pasal kita pun Kau weekend sini nak pakai saja. baju. Nak handsome lah. Nak bikin handsome. Sengah. Poser. Handsome. Pose. Lepas tu kan kita masa tu kan rajin duduk kat situ kan tempat berkumpul-kumpul. Tapi Jumpa kat masa- situ. Masa tu ada satu masa tu kan, aku ingat budak-budak perempuan semua suka minta suruh aku main lah apa ni dulu. Baru boom. 60 TV. WG. 60 TV OAG WG. 60 TV asyik berulang. 60 TV. Aduh, sampai kau kena WG. turun, kena bagi Ayun main sampai bagi orang lain main. CCTV. Kat mana CCTV? Ingat masa tu Jing CCTV jing kan? jing 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 jing. Ya betul. Time tu lah. kita ada seorang nama Siap. Nama dia terus jadi subculture. Sub. Sub. Ya. Siapa eh? Sub. Nama Sebabkan dia band Syaril. Sub. Syaril. Dari Sub. Syaril Kita- Sub Melaka. Dia selalu dengar subculture. So kita panggil dia sub. Sub. Oh ya eh? Syaril bukan budak Melaka, dia budak Tampin. Dia budak Sembilan, Tampin. budak Sembilan. Sembilan dia dengan Syazwan. Kita pernah pergi juga tau air terjun dekat Sukabumi. kan. Tampin. Ada ke? Bukan air terjun, apa ni? Kolam, Macam kolam. Kolam air panas kan. Sukabumi. Kau tak layan ni sebab kau dah jauh gangster. Tak ada, aku tak jangan gangster. Ada pergi juga Ji. Itu memang naik bas. Tu jauh. Tu jauh sangat tu. Perak je. Sangat. Pergi Tampin. Ada juga pergi Sukabumi. Tak tahu ada lagi tak? Dia dekat ni. Siapa budak Tampin? Kita kau cakap tadi? Syazwan. Syazwan. Bapak dia polis kat Tampin dulu. Benda lah aku cari. Bukan kundang apa? Kandung. Kondang. Tampin lah. Kau Dekat ya je. Kandung aku tak tahulah. Dekat Sukabumi lah. Dekat Tampin lah. Tak ingat. Ada lah, kau ada lah Mat. Ya ke? Ada pergi Mat. Naik bas pun naik bas lah. Apa kerja ada? Jangan tak ni. Aku ada dulu ni aku kagum seorang kan, budak kelas aku ni. Dia budak tu tinggi, tak ingat nak buat apa. Dekat dalam kelas memang tak belajar langsung. Memang tak belajar lah dia nampak ni, tapi dia memang sekolah. Dia antara kita punya ni yang dapat straight A dulu. Siapa? 10A apa. Tapi dia last aku tu dia pergi UTM, dia buat aero kot. Siapa? Tapi tak ingat nama. Aku ingat muka dia, aku ingat apa sekarang. Dia punya ni. Bukti ada bukti. Ada Jangan budak kelas aku kencing, ada Haji. budak kelas aku ada dapat Straight A? Nama Ada nak dapat kau straight A. pula. Betul. Bukan Selamat. Selamat bukan aku. Tak tahu. Kena panggil selamat lah. Kena panggil dia tak atas ingat. Selamat Mulyana. Baginda lah. Baginda lah. Baginda. Dia pun- tak ingat kita punya batch. Dia duduk rumah sewa juga kan?
Ada. Aku rasa Azrul kot nama dia. Tak silap aku. Nama budak aku tu. Azrul apa aku tu? Kawan. Azrul budak kampung aku, bukan budak Bukan Jambai. tu Azrul yang tu Cik Mat punya shadow. Tak payah cakap shadow tu. Azrul kau tengok kawan-kawan. Ada kot. Ada perempuan mungkin lah ada. Napi dapat apa? Napi kau pandai? Tak tahu lah. Kau cakap pasal nama tadi, sub-sub. Kadang aku pelik kat nama-nama dia orang ni dapat pada mana. Pijan okey lah, memang Pijan. Aku Cik Mat memang pada kecil lah Cik Mat. Macam Bon. Mana datang Bon? Bontut. Kan. Kau daripada Oh, Haji memang Pak Haji lah. Bon ni. Memang pada dulu kau panggil Haji eh? Bon aku rasa nama aku ingat lupa. Aku rasa masa dia dekat high school, daripada kita form 1, form 2, form 3 ke aku rasa. Aku tak panggil dia Bon tau. panggil Lin. Aku panggil nama dia Azlin. As. Aku nama dia Azlin. Tapi kita ada panggil lain lah. Itu rasa Tak payahlah. ejek yang ni kan ada aku benda lain. Hidung. Bukan. Hidung kau seorang je main. Panggil Mat. Tapi Bon. Ni Belo, mana dapat Belo? Memang Melaka Belo eh? Sebab Nazri semua Belo. Tak. Bukan. Belo ni. Kalau kau... Kau bodoh. Bukan. Kalau kau tahu maksud dia betul-betul. Dia kalau kau boleh Google. ChatGPT. Belo dalam bahasa Portugis is kacak. Oh ya ke? Tak, kau check dalam Brazil ke Portugis. Iya, aku tak tiba. Okay. Cut it short. Dia Belo ni asalnya kalau bahasa Melaka. Bahasa Melaka. Dia bahasa Melaka Belo. Nak belo dia kata. Aku dulu masa masuk form 4 tu, aku selalu membelau. Dulu dia selalu belau, membelaukan orang. Yang panggil aku Belo ni Mak Yan, Joker. Tak Belau maksudnya apa? Belo lah. Tak masuk Melaka Belau maksud dia apa? Dia Suara. Membelau. dia Menyakat. kata bodoh, kurang cerdik lah. Aku membelokkan orang. Kau ni belo lah kan. So si Mak Yan ni duk dengar aku selalu belokkan orang. Lekat lah mana tu dia panggil aku Belo. Mak Yan. Shout out to Mak Yan. Mak Yan sila timbul Ada Mak Yan ada Mak Yan. Banyak sama di BKL ni dia boleh settlekan dengan kata dulu. Sama juga dengan lagi satu Belo, si Syazli, Belo besar. Belo besar pun rajin. Belo besar ni daripada sekolah aku Sultan Muhammad dulu. Jahat juga dia Daripada tu. form 1. Tapi dia baik. Jahat juga tu degil. Dia daripada form 1 dia panggil Belo. Dia suka membelokkan orang kat masa Budak dulu. Jasin. Dia melimau dalam. Betul gajah. So dia dah masuk situ dah memang nama dia Belo. So bila aku ni Belo besar Belo kecil lah. Aku rapat dengan dia lepas sekolah. Belo besar. Belo besar. Betul. Dia bank kat Muar. Dia kerja bank. Oh ya. M-Bank kau apa? Macam mana kau boleh rapat dengan dia, Mat? Malam cerita. Oh. Aku dengan dia. Itu kat mana? Siapa? Kat KL ke kat Kat Melaka? KL. Dia kat KL. Macam mana kau boleh terjumpa dia? Dia memang datang KL, kerja kat KL kot. Dia banker. Kau Bukan kat Singapura lah. Tak. Kau terserempak. Ya kot, tak Kau ingat. pangkat jumpa. Tak ingat lah tu je. Ya. Tengok nantilah aku panggil dia. Tak tahulah kalau pakai nombor sama kan. Dia aku panggil dia. Tapi yang nama paling pelik ada satu nama Mak Saleh. Peter. Oh Peter. Dalam kotak rokok Peter Stuyvesant kotak dia putih. Ni Peter dia tak apa putih. Mana datang? Peter kan tak putih. Kalau kau Main bola. kau tahu kan Dia nama terror. Peter Koti. Bukan. Kan. Dia masa zaman tu alam bumi dia ada gun. Peter Niketin. Peter Peter Niketin. Niketin. Kedah. Main Kedah. Kedah. Main Bahar Kedah. ke Kedah? Peter Kedah. pun putih. Peter Niketin. Tak. Tak. Afrika. So boleh cakap negro ke? Dark. So dia Tak lekat budi. lah nama tu Peter. Yelah, tentu sebab pandai main bola memang hitam Peter lah. Peter lah. Betul. Peter ni pun dia dulu macam gaya-gaya orang tua dia. Dia budak sport lah. Dia budak kapal bubble. Sport lah. Kan? Tak apa-apa kan. Dia Budak kapal gajah. Dia Ikrami. Dia ni apa-apa. yang lagi satu kapten bola ni yang selalu ada kat dalam ni Syafi'i. PE. Siapa? PE kapten bola. Elektrik. Oh ya. kan? PE ke Debab? Debab kapten. Oh. Sekarang main bola. PE apa dia? Tahu lah. Tak Boleh tahu. main ke Dalam tak? grup ni kan dia macam dia Ngurus. lecturer kot apa benda. Tak. Dia pejabat Dia tanah kan apa majlis daerah. Ya. Halo Gajah.
Oh, ada hal tanah boleh call lah. Nazarudin. Lepas tu satu yang aku ingat Akuman yang aku ingat aku petik kan nama kan. Nazarudin. Ingat Nazar motor. Nazar budak asrama. Memang MU punya die hard lah. Selalu dia pakai jersey Cantona. Ada. Aku ingat. Ada. Cantona. Ada Dia- satu lagi. Nazar Siapa dia selalu up satu gambar siapa dia. lagi satu rajin dia bahasakan diri dia bukan Cantona. Dia bahasakan Nazar apa entah aku lupa. Ada seorang lagi player MU. Dia bahasakan diri dia suka Beckham lah. Ranggit. Bukan. Sebelum tu. Ni lah Dia anak ni bola ke ni? Sama-sama tu juga. Tapi Zaman kita tu. sekolah Tak main. bola kurang. Aku tak sempat belok. Dia ni memang Aku sebab aku tak ada. Aku dunia yang aku tahu ni. Benda sendiri. Sendiri. Sukan tak ada, persatuan semua tak Sama ada, lah. gambar sekolah aku pun tak ada dalam majalah sekolah. Tapi kita sekolah pun tak adalah kuat sangat. Dia macam ada satu Adalah. bukan dia ada macam satu Doctor Strange punya portal kan. Aku termasuk dalam situ. Pop keluar balik bila habis SPM. Tapi tak tahu. Tapi kira balance lah. Kita sekolah sukan pun tak adalah terkenal sangat sekolah kita. Ushi-ushi macam tu ya kan. Buat Rugby, bola. Bola memang habis je, terkandas je. Tapi kita Okey, siapa yang main rugby? Kita tengok kawan-kawan kita siapa yang main rugby. Ni. Ari, antara Ari main Melaka kan? Ya ke? Ari sampai main Melaka. Hari untuk dengan state. Ari. Untuk hari state. Hari Ramai juga Melaka. kau. Selamat. Selamat main state. Azam memanglah dia depan tu. Ramai juga main state. Sekolah kita. Azam dengan Padang kat surau dia boleh main rugby. Siapa yang kena tinggal kat surau yang duduk macam tu sampai petang Ahmad? Budak yang kat surau. Siapa Mat? Apa Mat yang korang dah balik dia tinggal dekat surau tu? Aku tak ingat lah. Dia duduk bersila macam tu. Tak ingat tapi aku tahu. Siapa? Sial Okay, Mat. lah kan. Okay je. Dah nak masa dah. Masa dah. Bagi recap je. Lagi recap So Kau tak nak shout tak ada lah lama sangat kan. Tak apalah 2 tahun. Tapi untuk rasa kalau kita boleh benda ni, kita punya sesi ni mungkin boleh ada menjadikan satu punca kan. Kita boleh jumpa balik, kumpul balik. Boleh reunion lah. Bukan nak reunion heavy duduk kopi ke relax okey. Betul. Betul lah motif Pijan buat benda ni. Ya. Nak panggil kau lama lepak-lepak. Mana tahu tiba-tiba kau kena tangkap polis. Ada kawan. kita Ada tahu. member. Kau tak member ke apa ke? Nak lesen menjaga kita tahu. Kita ada lubang. Sopian ada. Kau kena buang sisa okok kan kena saman. Ya. Kau boleh petik je sebab Ya. kau ada member dalam DBKL. Ya. Tak kalau kau surat kena saman mah. Ya. Kalau sakit-sakit kita ada mak laduk. Mana duduk? Dia apa? MA. Ya. Di hospital ada juga sakit. Kalau macam kau sakit kena jumpa Sahar lah. Macam kau binatang. Sahar dah ada klinik sendiri kat Melaka. Sahar Siapa doktor siapa? Sahar. Dia ada klinik Apa sendiri nama kat Melaka. dekat Melaka? Kat Melaka. Dekat So Melaka dia kalau buka. kata ex teknik ada membership lah, boleh? Tak ada. Tak boleh kan? Dia tak Tak suka tahu. dengan kau kot. Tapi aku ingat masa bond dekat UPM, aku ada ambil bond 2-3 kali. Bond punya sebab engineering faculty belakang Petronas kat tepi tu aja. Kalau UPM, kalau kau familiar UPM. Aku tahu. Sebab aku biasa ambil dia, hantar dia malam-malam kot. Aku tahu kat mana nak hantar dia. Sahar pun dekat UPM. Aku pernah ambil Sahar, pernah pergi Sahar punya ni. Sahar buat apa? Vet Vet lah. Vet dekat dalam. Dulu dia pegang babi lah, anjing semua. Aku ada ingat masa datang ambil dia dulu dengan kawan-kawan Cina dia. Sembang lah cerita pasal tu. Asal kau nak membership? Kau binatang apa? Kau ada Tak adalah aku nak bela-bela kapibara ke. Boleh lah hantar. boleh. Klinik dia kat Melaka. Anak aku suka kapibara. Kapibara ni apa? Dia Alah, dalam keluarga tikus. Tak apa, itu next sesi Okey. kita. Babak binatang. Kira kita tutup lah episod ni sembang seronok-seronok lah, sembang cerita pasal dulu. Kalau ada pun cerita lepas-lepas ni Ahmad, kita panggil kawan-kawan yang lain lah yang mana dah kena sebut-sebut nama ni. Kita banyak ni yang kena petik ni. Ramai kena petik je sebab aku bila diorang tengok tu banyak call aku.
So kita ajak je lah nanti lepas Ada masa kan? panggil je lah. Aku memang petik ramai biar dia orang trigger. Sebab aku punya, kalau nak cerita kisah aku ni, mungkin kalau kita cerita terlalu kecil. Mana yang aku punya ni, aku tak bercampur ni sangat kan. Haji banyak budak luar. Aku banyak budak luar. Yang tu kau kena ada podcast kau sendiri je. tak boleh. Yang seronoknya, Tak sempat aku. yang seronoknya dapat jumpa. Betul. Ini tu je. Betul. Okay. Aku rasa episod habis untuk kali ni lah. Jumpa lagi lah episod Peter je yang boleh berak dekat rumah kubur bilik air belakang, jamban belakang tu. Seorang diri. Okay. Aku nak panggil Peter. Ha. Tapi Peter tak boleh lah. Kita tak boleh lah. Boleh kau? Tak boleh. Kau tengok title apa lah. Kau bagilah tajuk Spider-Man datang. Pangkat campak luar lah dulu kita. Dengan Peter. Tak, Peter kalau datang special episode, kita kaburkan muka dia. Dalam Aku ni boleh kot. Aku Dalam ni gelap. Aku ni 2 kali datang aku buka baju. Aku buka baju aku. Buka baju lah, tinggal rumah dulu lah. Kita lepak-lepak je. Yang tu kita tinggalkan. Tak kisah. Kau title apa? Kita duduk kita sit down. Tapi bukan cerita lah kau lah. Tak ada lah. Tapi itulah Lepas Peter siapa? hopefully kita tak ada buka cerita-cerita yang ni kan, semua dah begitu, anak pun dah besar, dia ada yang dah bercucu. So jadi aku punya expectation macam mungkin Ayun, sebab dia yang jadi kita punya Abang Long. Penguluk. Ayun, Azam. Azam, Jibam ni dia satu karakter dia masa tu aku rasa sangat strong, dia punya karakter dia, kisah kita tu. Dia brother babe. Hopefully Jibam boleh ni Abang Boleh rindu timbul lah, Jibam. boleh timbul. Rindu je bang. Rindu Jibam. Tolonglah. Okay. Alah insya-Allah. Dia boleh abang sebenarnya Rahman Aman. Dia boleh letak 5 ke? 5 orang. Okey. Duduk seorang lagi. Selalu aku tak. Duduk seorang lagi kat tengah. Sudah ada. Tak payah. Ni okey, ni dah habis kan? Belum. Jan. Okay. Wrap up. Dah nak tutup kau termasuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ni kamera mana? Bye-bye. Bye bye. Tengah-tengah. Bye-bye. Okey. Okay, terima kasih. Dia nanti aku rasa tak payah 5 orang Mat. Tak payah 5 orang. Mana yang belum, kau duduk je. Mungkin dia panggil 2 orang. Kalau nak datang ni kita boleh